Bagai jatuh ditimpa tangga buat Harimau Malaya. Cerita pula ni, jom aku kongsikan. Lepas digantung, didenda FIFA, didenda AFC, ala win streak yang diperoleh Harimau Malaya di bawah kedaran Peter Skalamovski untuk tahun 2025 juga lebur. Ini berikutan kemenangan menentang Singapura, Palestin dan seri menentang tim Piala Dunia Cape Verde ditarik dan automatik kalah 3-0 buat Harimau Malaya guys. Sekarang rumours yang mengatakan keputusan yang menakutkan iaitu perlawanan kelayakan Piala Asia menentang Nepal dan Vietnam juga bakal ditarik oleh AFC dan juga FIFA. Kalau korang berminat untuk dapat cut out sock ataupun grip sock by Nave, korang boleh tekan back kuning ataupun di showcase guys. Adakah benar kata Tuanku Mahkota Johor, semakin kuat kita membawa kes ke kas, semakin kuat tekanan yang akan diberikan oleh FIFA dan AFC? Macam tak nak kebenaran disuarakan. Apa pendapat korang? Komen sikit dan tekan follow guys.